Dalam untuk channel Pro Siram. So hari ni kita nak bertahan di tandas yang ada warna-warni, yang atas warna-warni. Tapi kita tak siap lagi warna coklat dengan hijau. Kita nak pakai semua, tapi nak pakai warna-warni untuk kita bertahan hidup. Kita bina-bina dulu lah. Sekejap, lambat sikit. Ni aku buat macam ni. Aku tahu warna hijau. Nanti korang tahulah tengok video. Kau tengok sambil aku tak bercakap pun tak apa. Nanti aku nak bina sekejap. Aduh, ada kontes ni. Kalau video ni panjang sangat, kalau dah sampai 5 panjang, aku akan stop video ni. Jadi korang akan tengok di hari Sabtu. InsyaAllah Sabtu. Okay. Sabtu kot. Allah, terdekat weh. Ni warna dia adalah warna market. Tengok dulu, kita bina-bina dulu. Tengok pada waktu dulu. Sebab aku dah bina 1, bina 2 lah. No content namanya. Tu ni bau content. Sebab tak sempat. Kalau tak aku nak buat lagi terus. Tapi tak apalah, aku tunggu korang Allah, kalau video ni dah 5 kali dah. Mungkin lepas ni kita akan, korang boleh tunggu video ni dalam hari esok. Kita akan upload esok lah. Jumaat ke Sabtu kita upload je. Sabtu tak ada konten. So Sabtu ni nak rehat biasa lah. Macam ada banyak hal. Tengok dulu video ni. Kalau kena ada konten, kena ada lah konten. Kalau tak ada konten, tak ada guna lah. Okay. So ada satu lagi mana, purple. Aduh, tangan ni. Ni bukan nak tiru isap-isap Ini hanya sekadar, aku pun ada pernah buat tiru Alifan, tapi tak banyak lah sangat. Tiru tuba-tuba je. Bukan tiru, aku tak tiru pun, aku buat benda yang lain daripada diorang. Jangan cakap aku peniru isap-isap lah, aku peniru Alifan lah, peniru Akil lah. Macam tu orang. Aku ni hanya tengok video diorang dan aku buat lah benda lain. Kalau aku tiru tu, maksudnya aku tiru sambilan tu, tak lah. Tapi susah mat nak colour mat. Sebab aku paksa pakai baju ni, sebab aku tak tahu nak buat konten apa. Sebab aku buat konten je lah. Dan video ni aku lupa nak upload masa hari Selasa itu. Okay, set 3 lah. So nanti kita akan masuk sana pula. Okay, kita warna yang sebenarnya ni. Satu dulu. Buka satu. Macam ni lah. Abang laju sikit. Okay. So kita pakai warna ini. Aku tak tahu warna apa ni. Allah. Okay. Warna pink. Warna orange lah. Perlu apa? 3 minit. Oh, 3 minit tak nampak dah. Nanti kau boleh tunggu hari kalau nak tengok video ni. Tapi kita bina-bina dulu. Kita siap-siap dulu. Nanti kalau dah siap, sebab video tak terlalu panjang, nanti insyaAllah kita akan upload pada hari Sabtu nanti. Korang boleh tunggu hari Sabtu lah untuk video yang seterusnya. Itulah. Saya ni konten membina-bina kertas warna-warni dalam tandas. Nanti insyaAllah dalam hari Sabtu nanti kita akan buat bertahan 24 jam bertahan hidup di kertas warna-warni. Okay. Korang boleh stay tune dan tunggu hari Sabtu ni. Wih, berapa besar. Tapi aku bersiap, tapi tak adalah kalau nak fufu sangat tu. Aku nak 5 minit. Aku tak ada 5 minit. Kalau 5 minit mati pun ni. Nak upload lama tau. Tak apa, upload lama nanti aku tak boleh nak buat Instagram nanti aku buat hari Sabtu ni. Okay. Kau tengok sampai
Color weh. Boleh minit. Yelah 1, 2, 3 boleh lah. Terpaksa buat macam ni. Nanti aku nak buat konten lagi. Kena buat 2 konten. Korang boleh layan sunset. Ting nang nang nang. Okey, kita baru warna oranye. Tujuh minit guys. Lambat ni guys. Sebab ni konten membina-bina. Tapi nak buat baru. Ini tak apalah. Kita bukan macam perempuan Perempuan hanya cantik. Kita hanya buat yang tak cantik pun tak apa. Yang penting ada pertahanan hidup. Okay, last guys. Okay. Siap. So, apa yang kita nak buat dengan kertas ni, jadi korang boleh tunggu video ni hari Sabtu nanti. Okay, kita akan buat 24 jam bertahan kertas dengan warna apa? Bukan 24 jam kertas warna 24 jam bertahan kertas warna dekat dalam tandas. Itu saja video kali ni. Jangan lupa to like dan share dan subscribe. Okay, bye. Kena buat bertahan pula. Kena buat video. Bye.